Jabatan Meteorologi Malaysia menafikan dakwaan bakal berlaku suhu panas tinggi berpusat di Negeri Sembilan hari ini. Pengarah Jabatan Meteorologi Negeri Sembilan, Surina Othman berkata, seluruh kawasan di negeri itu ketika ini mencatatkan suhu normal dengan bacaan di bawah 34 darjah Celsius setakat kemarin. Katanya ia termasuklah kawasan seperti daerah Kuala Pilah yang merekodkan purata suhu maksimum harian 31.6 darjah Celsius. Menurutnya, dakwaan di media sosial mengenai suhu panas yang tinggi bakal berpusat di Negeri Sembilan adalah tidak benar. Tambahnya lagi, saranannya kepada orang ramai adalah perlu mendapatkan maklumat sahih dan rasmi melalui laman web atau media rasmi Met Malaysia. Sebelum ini, tular dalam media sosial mendakwa pusingan panas dan kering bakal melanda semenanjung Malaysia bermula dengan intensiti suhu paling tinggi dijangka berpusat di Negeri Sembilan pada 12 Jun. Tambah Surina lagi, berdasarkan konsensus beberapa model tinjauan iklim luar dan dalam negara, tiada suhu ekstrim dijangkakan kerana kebarangkalian sedang berada di fasa ENSO neutral. Bagaimanapun, katanya Negeri Sembilan dijangka bakal mengalami penurunan taburan hujan bulanan sepanjang musim monsun barat daya. Ujarnya, orang ramai dinasihatkan mengehadkan aktiviti luar, terutamanya golongan rentan seperti warga emas dan kanak-kanak bagi mengelakkan masalah kesihatan.